Dekat Kemunteng, Kuantan, ada kedai ayam penyet yang sambal dia padu. Siap ada bakso besar macam ni. Hari ni si Sembro pergi dekat Arcade Seri Kemunteng, betul-betul belakang Gunai Outlet, sebab kita orang nak lunch dekat penyetan Pak Han. Waktu kita orang datang, dia orang tengah buat sambal fresh-fresh tau. Bau pun dah menyengat, confirm kebas bibir. Dekat sini ada banyak set-set yang menarik. Lepas tu ada juga mi bakso dengan mi Jawa sekali. Order pun dah, makanan pun diorang hantar. Tapi apa-apa pun je kita minum dulu. Untuk air dekat sini, kita orang try avocado mix, mango Yakult, and also taro tea mix. Tiap satu air ni harga dia RM4 je tau. Sedap pun sedap guys. Inilah semua makanan yang kita orang order dekat sini. Yang first kali ni kita orang try mi bakso special. Dalam bakso dia tu ada sambal. Dia punya portion tu besar gila weh. Dia makan tu memang puas hati lah. Portion macam ni boleh makan 2 orang. Sup dengan mi dia tu pun sedap. Aku nak explain lebih pun tak boleh. Orang memang kena try sendiri. Harga dia pula baru RM10.50 je. Affordable sangat dah tu. Yang ni pula mi Jawa. Yang ni memang jadi lah. Pasal mi Jawa dia ni ada manis, ada pedas. Lepas tu rasa dia tu balance je. Senang cerita memang cukup rasa lah. Daging dia pun lembut weh. Yang ni harga dia RM10.90. Yang ni pula dia orang punya set lalapan. Korang boleh pilih nak ayam ke, ikan ke, ataupun sotong. Yang kita orang ambil ni set lalapan sotong. Dalam ni ada sambal, sayur, tauhu, tempe, kobis goreng dengan terung crispy sekali. Bagi aku dengan harga RM17.90 memang cukup berbaloi weh. Nak dapat sambal yang cukup sedap kali dengan sup tau. Honestly dia punya sambal tu tak pedas sangat, tapi flavorful at the same time. Last kali kita orang try fried geprek. Yang ni ada 3 pilihan sos tau. Korang boleh pilih sama ada nak buttermilk sauce, salted egg sauce, ataupun Korean spicy sauce. Tapi untuk hari ni kita orang try ketiga-tiga sos dia tau. Dia punya geprek ni memang sedap, crunchy. Lepas tu bila dip dengan satu-satu sos memang sedap. Terutamanya Korean spicy sauce ni, pedas dia sampai berpeluh. Untuk yang ni harga dia RM19.90. Korang yang craving nak makan geprek tu, aku memang suggest korang datang kat sini. Apa-apa pun si Sembro dah cuba. Korang bila lagi?